I think beliau walaupun bukan mampu menyanyi karisma yang Muhammad Datuk Seri Anwar Ibrahim. Akhirnya, berita yang jarang sekali kita boleh dapat dengar, tapi kali ini kita dapat juga dengar. Berita apa tu ya? Berita tentang kehebatan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kita yang diperakui sendiri oleh mulut pihak lawannya. Siapakah yang akhirnya boleh buat pengakuan berani mati tu? Siapa lagi kalau bukan MP Machang, Wan Ahmad Faisal? Ya, benar tuan-tuan dan puan-puan. Kalian memang tak salah dengar. Berita ni diakui oleh Wan Faisal yang lebih terkenal dengan jolokan Mak Jagon ni. Walaupun dia terkenal dengan jolokan Mak Jagon, tapi kali ni dia bukan berjagon. Nampak gayanya dia benar-benar memaksudkan Anwar Ibrahim atau lebih mesra disapa PMX tu seorang yang berkarisma dalam memimpin negara Malaysia. Apa yang lebih mengejutkan apabila pendedahan tersebut diakuinya di depan Khairi Jamaluddin dan Syahril Hamdan sewaktu menjadi tetamu jemputan podcast Keluar Sekejap untuk kali kedua bersama Wan Saiful Wanjan baru-baru ni. Wan Faisal yang menyebut nama Hamzah Zainuddin sebagai calon Perdana Menteri pilihannya untuk menggantikan pemerintahan PMX selepas ni secara spontan mengakui bahawa dia memilih Hamzah walaupun tahu yang Hamzah sendiri takkan boleh menyaingi karisma yang ada pada PMX. Calon Perdana Menteri anda siapa? Secara peribadi? Saya Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Sama. Saya pun mengatakan Datuk Seri Hamzah. Kenapa? I think beliau walaupun bukan mampu menyanyi karisma yang Muhammad Datuk Seri Anwar Ibrahim, tapi dari segi pengalaman yang paling senior selepas Tan Sri Muhyiddin dalam Perikatan Nasional adalah beliau. Dari segi pengalaman kabinet, pengalaman jadi operator dalam Barisan Nasional dan UMNO, dan kepimpinan beliau dah terbukti dan teruji sepanjang 4 tahun sebagai pembangkang. Beliau memimpin kami dengan begitu baik. Keharmonian jelas terbentuk dalam bersatu dan PAS. Jadi saya tak rasa beliau tak mampu untuk menggalas kalau diberi peluang. Mungkin sebab tu saja calon yang ada dalam Bersatu yang masih dianggapnya layak untuk diangkat jadi PM lah kot kan? See? Kalau dah ahli Bersatu sendiri akui yang mereka tak ada calon lebih berkarisma dari PMX, kenapalah siang dan malam hidup mereka masih meratip mahu turunkan Anwar tak sudah-sudah? Siap buat perhimpunan itu dan ini, bacakan kunut nazilah dan macam-macam lagi. Sedangkan PMX buat kerjanya semuanya on track, terus-terusan membawa Malaysia ke mata dunia tanpa mengetepikan kebajikan rakyat seperti yang sering mereka momok-momokkan. Tak bolehkah mereka sokong dan sama-sama bantu PMX mentadbir negara dengan baik? Bantu sebagai ejen semak dan imbang yang berkualiti, menyatakan ketidakpuasan hati atau apa saja yang mereka tak setuju dengan cara yang lebih berhemah dan berkualiti, bukannya dengan naratif jahat dan fitnah semata-mata. Kan dah tak pasal-pasal, segala yang tidak baik tu berbalik kepada mereka sendiri. Apa orang kata tu? Kifarah gitu. What you give, you get back. Tu yang tak pasal-pasal dah tak ada parti. Dah kalau tak ada parti, kod celah mana pula nak mentadbir kalau betul lah PRU tak lama saja lagi kan? Renung-renungkan.